Okey. So, seperti apa yang saya cakap tadi, semua sekolah yang menyertai dan berjaya menjadi sekolah via tahun ini akan dapat sijil pencapaian dan juga sijil penyertaan daripada pihak kami. Kami sudah dapat pelepasan daripada pihak PSKK dan kami akan kemas kinilah on our website. Kami sedang menunggu kebenaran pelepasan daripada setiap negeri. Tapi yang itu shouldn't be a problem lah sebab PSKK dah bagi green light. Seterusnya, kami bagi sekolah yang terpilih, kami juga akan sediakan bimbingan, grant dan sebagainya untuk pastikan mereka bersedia bagi peringkat kebangsaan. Dan untuk pemenang kebangsaan, for the national winner in Malaysia, sekolah itu akan dapat RM10,000 untuk mengamalkan apakah yang mereka berhasrat untuk lakukan untuk meningkatkan keselamatan jalan raya di sekeliling sekolah. And finally, kami percaya untuk berikan peluang kepada murid menjadi pemimpin, which is why in our program, semua murid akan digelar sebagai duta murid keselamatan mobiliti dan mereka boleh membantu sekolah ataupun mereka boleh memimpin inisiatif untuk mempromosikan alaman mobiliti selamat dalam sekolah ataupun dalam komuniti dia masing-masing. Okay. Timeline dia sebegini. So sekarang kami dekat peringkat pertama. So we are now opening untuk permohonan kepada semua sekolah rendah awam di seluruh negara untuk menyertai program ini. Dan daripada semua sekolah ini, kami akan melantik dan memilih 4 sekolah rendah yang akan menjadi apa tu sekolah via bagi tahun ini. So semua sekolah itu, semua 4 sekolah ini dia akan dapat grant RM500 dan dia akan dapat juga lesson pack dan sebagainya untuk melaksanakan aktiviti kesedaran ataupun dan juga belajar tentang keselamatan jalan raya di sekolah masing-masing. Okay. Kami juga akan berikan bimbingan secara peribadi to each of the school untuk pastikan setiap sekolah bersedia untuk pembentangan akhir nanti. Hanya satu sekolah yang terbaik sahaja akan terpilih di peringkat kebangsaan akhir. So dia ada dia punya apa yang diperlukan lah, kena hasilkan video pemerhatian, video cadangan dan sebagainya. Semua ini kami akan beritahu lepas sekolah tak terpilih. Kami ada modul yang cikgu boleh laksanakan dalam masa 11 jam PDP ataupun cikgu boleh pecah lah kepada beberapa hari ataupun every week one time untuk pastikan semua kandungan dapat disampaikan kepada murid. And then finally, we have the one national winner, sekolah yang terbaik daripada pembentangan virtual untuk peringkat kebangsaan. Juara ini akan diberikan RM10,000 untuk melaksanakan program yang berskala besar di sekolah ataupun di komuniti mereka masing-masing. So at this point, this winner akan wakil Malaysia di peringkat antarabangsa. Kami juga akan memberi bimbingan tambahan lah untuk pastikan sekolah ini betul-betul sedia untuk peringkat antarabangsa, which is the last stage. So juara daripada setiap negara akan bertanding dan bersaing di peringkat serantau. Dia akan fight dengan regionally dulu. Lepas tu, dia akan wakil dia punya regional group untuk menjadi untuk bertanding dekat peringkat final-final. So setiap regional group akan bertanding dan satu pemenang akan dipilih. Okay. So, siapakah yang kami nak cari? So, at this point, pada peringkat ini, kami akan minta sekolah untuk mohon secara peringkat sekolah, secara grup sekolah. Lepas tu, dalam sekolah masing-masing, dia akan pecahlah kepada beberapa kumpulan berdasarkan keperluan cikgu. So, at this point, kami akan pilih sekolah. Cikgu kena rekrut 20 murid, akan menjadi duta murid keselamatan mobiliti. Lepas daripada 20 murid ini, cikgu boleh buat keputusan lah, nak pecah kepada 2 tim ke, 4 tim ke, 5 tim ke, up to cikgu. Okay. So, borang permohonan kami ada dekat sini, arus.cc/via2026. Cikgu juga boleh mengakses link dalam email kami. Okay. What are we looking for? We are looking for profile dan ketersediaan sekolah, school readiness. Okay, semua kriteria ada dekat sini. And then, setiap sekolah biar kami akan berikan RM500. Kami nak cikgu beritahu kami RM500 ini cikgu nak buat apa? Apa yang cikgu boleh buatkan? Okay, dan bagaimana ini boleh menjadi sesuatu yang berkesan untuk membantu cikgu meningkatkan lagi apa tu pengetahuan keselamatan mobiliti di kalangan murid dan juga kalangan komuniti. And then kesediaan guru. So yang ini kami perlukan cikgu untuk buatkan satu surat hasrat lah. Mengapa sekolah mereka harus dipilih? Tahun lepas kami ada sekolah yang datang daripada seluruh Malaysia lah. Ada sekolah daripada Greek, ada Miri, ada
pedalaman dekat Sabah pun ada. So it really depends on your school punya condition. And then we will have the ketersediaan murid. So kami dah nampak lah cikgu ada murid yang boleh jadi duta murid, duta keselamatan jalan raya murid. Dan kalau boleh kami nak cikgu sediakanlah senarai nama tentatif murid yang terlibat. And finally, so VR ini dia bukan sahaja dia bukan sahaja satu pertandingan kebangsaan, dia juga merupakan one of the 5 punya content lah. So kami juga lihat berapa murid yang telah mula dan tamat via the 5 khusus. Okay, macam mana akses khusus? Kami galakkan cikgu dan murid untuk pergi explore khusus yang kami ada dekat website. So bila cikgu dah login the 5, cikgu tekan rakan the 5, and then cikgu cari RD Total Energies. Dan cikgu akan nampaklah konten kami. Konten kami sedang dikemaskinikan untuk tambah lagi kandungan bagi tahun ini. Tapi bahagian pembelajaran kami tak ada perubahan besar. So cikgu boleh start belajar dari situ dan dapatkan sijil dari situ. Okay. So at this point kami akan pilih 4 sekolah seperti apa yang saya cakap tadi. Dan sekolah yang terpilih ini, inilah peringkat perjalanannya. First, mereka akan dapat bimbingan. Kami akan buat satu lagi onboarding workshop kepada setiap sekolah. Dia akan dapat juga RM500 lah untuk laksanakan program. And then cikgu dekat sekolah masing-masing akan jalankan program SMA, Safe Mobility Ambassadorship Camp, dan juga aktiviti kesedaran lah dengan menggunakan duit yang kami berikan. Okay. And then kita akan ada peringkat kebangsaan punya pembentangan. Apakah yang mereka sudah bentangkan dan juga apa yang mereka nak buat dengan RM10,000, bukan €5,000, ada typo dekat sini. Okay. Finally, the national winner akan wakil Malaysia ke peringkat antarabangsa. Okay. So, SMA Camp itu apa? SMA Camp, setiap sekolah kami akan pilih dan juga akan sekolah yang terpilih akan ada 2 orang guru juru latih. Mereka akan diberikan bimbingan dan latihan, just virtual sahaja. Tapi kami ada satu onboarding kit untuk setiap sekolah. Dalam kit itu ada buku, ada lesson plan, ada semua ada dekat situ. Okay. And then untuk pastikan cikgu boleh laksanakan program ini, kami juga akan berikan RM500 kepada setiap sekolah dan juga akan berikan allowance makanan dan minuman bagi murid. And finally, we also give every teacher sekolah yang jurulatih satu penghargaan lah, allowance sebanyak RM250 untuk menjalankan program SMA Camp dekat sekolah. Hasil SMA Camp adalah 4 ini. Okay, tadi saya cakap kan ada 10 jam. Saya tersilap sikit. Sebenarnya dia adalah lebih kurang 13 jam. 4 jam online learning. Okay, murid boleh belajar secara online, secara peribadi ataupun melalui sekolah. And then first session kita akan cerita pasal safety walk. Murid akan buatkan safety audit lah around their school untuk carikan apakah masalah utama keselamatan mobility sekolah masing-masing dan hasilkan satu video pemerhatian. Next, mereka akan brainstorm dan fikirkan dengan masalah yang ada, apakah solusi yang boleh dikenal-pasti dan boleh diadakan based on cadangan. And finally, mereka akan hasilkan poster kreatif dan juga buatkan aktiviti untuk meningkatkan lagi kesedaran keselamatan jalan raya di kawasan sekolah masing-masing. Okay, and all these things akan dinilai pada peringkat akhir. Okay, so siapakah siapakah rakan kerja kami? We are from Arus lah. Tapi at the same time also we get funding dan bantuan daripada Total Energies Foundation. And so far untuk program VR kami ada lebih kurang 14 lebih ribu orang yang telah menyertai program ini. So if you join the program, you'll be one of the 14,000 people lah, or 15,000. Okay, untuk menjalankan program keselamatan jalan raya VR di Malaysia. Okay, we have worked with many different partner. So Total Energy is our main partner lah untuk program ini. Tapi juga kami ada kerja dengan Google, dengan Meta dan sebagainya. Okay. So far, ada apa soalan? Nanti pack ini kami akan kongsikan kepada cikgu untuk cikgu dapatkan lebih banyak maklumat lah. But basically, here are some of the commonly asked question. Nak daftar, cikgu boleh tekan link di sini ataupun melalui link dalam email. Okay. Bila murid sudah lengkap khusus delima, dia akan dapat sijil. Dan mereka juga boleh cek keputusan dekat VR juga. So soalan 2, 3, 4 ini lebih kepada pembelajaran di atas VR lah. Everything is on delima punya platform. Cikgu boleh dapat sijil dari situ. Cikgu boleh cek keputusan dari situ. Dan cikgu juga boleh belajar tentang VR tanpa menyertai pertandingan VR. Okay. Untuk PHSK,
Kami akan bagikan kepada cikgu semua surat pengesahan when all the program dah complete. Ini adalah selaras dengan permintaan daripada pihak BSKK lah. So BSKK hanya akan berikan skor lepas semua event aktiviti sudah habis. Okay? Uh, Cikgu kalau dia lengkap khusus delima pun boleh dapat sijil juga, tetapi dia just very basic learning lah. Okay, program ini dia dijalankan dari bulan Mei ke Disember walaupun sekarang dah Julai, tapi sebab kami dapat kebenaran daripada BSKK lambat, which is why we are starting late. Okay, setiap sekolah tadi saya cakap kena ada 20 apa tu 20 duta murid, tapi kalau sekolah nak dia boleh tambah juga. Tetapi kami masih akan sediakan kandungan dan juga pack yang cukup untuk 20 lah. Contohnya t-shirt kami berikan hanya 20 helai saja. So kalau cikgu ada lebih daripada 20, dan cikgu kena minta semua sama student akan dapat t-shirt lah. And also bagi sekolah yang ada enrollment rendah, contohnya SKM, Kanda boleh bagi tahu kami di mana sekolah cikgu adalah SKM dan kami boleh waive the requirement untuk ada 20 murid. Kami memang cadangkan buka kepada tahun 5 dan tahun 6. Uh, Kalau cikgu nak buat tahun lebih rendah, boleh mereka belajar dekat online tapi mereka tidak boleh menyertai pertandingan ini. Kami nak kekal kepada tahun 5 dan tahun 6 untuk dua sebab. Satu sebab adalah murid tahun ini dia lebih familiar dengan kandungan literasi, mereka boleh baca, mereka boleh menulis. Dan kedua, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya PKJR merupakan komponen bahasa Melayu bagi tahun 5. So they will have already learned this in school, so just kita tambah balik, tambah baiklah. Okay. So far itu sahaja untuk pembentangan dan juga sesi maklumat saya pada hari ini mengenai pertandingan via Safe Mobility. Okay, cikgu ada soalan tak? Cikgu boleh unmute dan cakap ataupun cikgu boleh type dalam chat kalau cikgu ada soalan. Ya, saya tengok ada satu soalan. Ya, Cikgu Chong boleh tanya. Cikgu Chong boleh unmute ataupun Cikgu Chong boleh terus type dalam chat. Sekolah mohon dan ikuti modul. Saya kurang faham soalan Cikgu Zaina. Cikgu Zaina boleh unmute dan terangkan lagi. Cikgu Zaina? Ah, Ya saya, maksud Ya. saya untuk menyertai program ni, Aha. sekolah isi borang permohonan. Ya. Okey, selepas isi borang permohonan, maksudnya sekolah bersedia untuk mengikuti program ni ke macam mana ya ke kami kena hantar apa-apa untuk ni So menyertai program ni? selepas sekolah isi permohonan dan sekolah dipilih, kami ada satu set modul lah yang cikgu kena melaksanakan. Tapi set modul ini juga penting sebab dia akan hasilkan output yang diperlukan untuk pertandingan kebangsaan. So contohnya pertandingan kebangsaan ada output yang diperlukan, video pemerhatian, video catatan sebagainya. Modul ini akan membantu cikgu untuk membimbing murid hasilkan semua output ini untuk pertandingan. Okey, saya faham. Maksudnya isi borang permohonan, ya kan? Ya, ya, ya betul. Isi borang permohonan. Selepas itu tadi setiap sekolah menghantar surat. Kenapa kami perlu dipilih sebagai Safe Mobility Ambassador? Ya, dia part of the permohonan actually. Dia sebahagian daripada permohonan. Okey. Maksudnya bahagian kriteria dan bukti. Di situlah kami kena lengkapkan nombor 1 sampai 6 dan hantar. Begitu ke? Tak, untuk permohonan semua ini ada dalam permohonan actually. So 1 sampai 6, Okey. 1 sampai 3, 2 semua ini adalah sebahagian daripada permohonan. Okey, saya faham. Hmm. Hmm. Oh, saya maksudnya kami kena apa buat buat satu macam karangan, Ya, satu betul. pernyataan berdasarkan Satu soalan pen. ni. Ya, Uh, kan? Nanti cikgu Untuk tekan untuk link itu. Ya, sorry, tak apa untuk cikgu lengkap dulu. maksudnya kalau impak pelaksanaan geran 540% kan? Okey, potensi impak aktiviti kesedaran mobiliti, mobiliti selamat. Di situ kami kena jelaskan Ya, potensi kami. yang ini dia lebih kepada potensi. So contohnya
Cikgu boleh kata, oh saya mengajar di sekolah yang luar bandar. So murid saya Mm-mm. kurang pendedahan. Jadi program ini boleh mendatangkan potensi yang besar. Macam Ha, itu. ha, ha, ha. Apakah potensi? Okey. Walaupun belum laksana lagi, tapi what is Aha. intended yang Ya. dijangkakan. Ha. Okey. Maksudnya oh melalui maksudnya panel akan memilih daripada apa yang kami jawab dan kami utarakan ni lah. Maksudnya macam mana kesungguhan dan untuk kami dipilih. Ya, betul. Yang ini assuming cikgu belum dipilih lagi, cuma cikgu punya Aha. perancangan apakah potensinya. Okey. Okey, okey, okey. Saya faham. Terima kasih. Okey, saya nak lihat soalan Cikgu Chong. Cikgu Chong tanya, adakah kami perlu siapkan kursus dalam 5 sebelum hala pembuat penyertaan? Jawapannya tidak. Tetapi kalau murid sudah siapkan, of course kami akan track ikut kod sekolah. Kalau ada murid yang dah siapkan, dia akan contribute kepada markah bonus untuk permohonan. So, in short, it will be good to complete, tapi tak complete pun tak apa. Kalau complete, ada extra point sebagai markah bonus. Okay, and then ada suatu soalan daripada Samsung SMA366B. Maaf saya nak tanya, semua tugasan itu perlu diselesaikan sebelum atau selepas? So, permohonan kita hanya buat secara perancangan sahaja. Lepas cikgu dah mohon dan dapat, baru cikgu akan siapkan tugasan ini. So before this, now it's just telling us why your school have potential, kenapa sekolah cikgu ada potensi. Lepas dah dipilih, then cikgu panggil baru akan hasilkan semua output ini berdasarkan modul. So tugasan tidak perlu diselesaikan sebelum permohonan. Okay, Cikgu Chong tanya, tarikh tutup bila? Tarikh tutup adalah hujung bulan ini. Kalau tak silap saya adalah 20 lebih. Saya tak ingat dah exact hak tarikh. Tapi kemungkinan besar kami akan extend lagi sebab kami dapat permohonan, dapat result daripada BSKK lambat. So jadi kami pun akan postpone the closing deadline juga. Okay. Tapi of course the earlier you submit the better lah. Okay. So jawab balik soalan Samsung, hantar permohonan buat tugasan. Yes, exactly, that is correct. Hantar permohonan dulu. Permohonan is just telling us what is your plan. Tak payah buat apa-apa lagi. What is your plan? Tapi cikgu kenalah cari budak dulu, all these things. We just want to make sure the school is ready. Kalau sekolah itu dipilih untuk menjadi sekolah via. Lepas dah dipilih, baru ada tugasan yang cikgu harus buat mengikut modul. And then kami akan menilai semua output daripada modul itu sebagai penilaian akhir. Okay, so ya betul, Cikgu Samsung pula. Cikgu yang dengan namanya Samsung SMA3668 itu cakap bukan betul. Ada lagi soalan? Oh, tak apa, boleh. Harap cikgu tak mind saya panggil cikgu nama Cikgu Samsung. Dan saya memang sangat menggalakkan cikgu untuk apply bagi pertandingan ini sebab dia punya pengalaman itu memang sangat bagus lah. Because last year, for example, kita ada sekolah daripada Miri yang murid itu dia tak pernah pun join pertandingan macam ini. So dia pun dapatlah menyertai pertandingan ini dan it's a very good experience juga sebab mereka adalah sekolah yang kebanyakannya orang bukan Melayu, bukan Cina, dia Iban. So during presentation mereka pakai baju tradisional. So judge pun kata, oh your baju looks so nice. And then the year before that kita ada pemenang daripada Pulau Pinang. Pun mereka punya presentation bagus, mereka sangat impressive. Okay, so kita punya sekolah memang macam-macam ada sebab sekolah punya situasi semua berlainan. Dan yang kedua saya amat mengesyorkan adalah kita ini boleh membantu cikgu sebab kami ada cikgu yang mengajar subjek bahasa Melayu. Dia kata, oh dengan modul ini dia terus boleh cover topik tentang keselamatan jalan raya. Tak payah lagi nak fikir. Ada juga sekolah di mana mereka dapat dengan program ini mereka ada peluang lah untuk bagi budak bagi pembentangan kepada adun dan dapatkan peruntukan untuk hasilkan untuk letakkan signboard speed limit dekat sekolah. So there are many things you can do with this actually. Ada cikgu Asus tanya, in case lepas saya akan in case ada soalan, cikgu boleh
hubungi kami. Saya dah sediakan last slide ada dekat sini. Saya boleh hubungi saya ataupun alamak saya punya nombor tab salah bukan 011 017 ataupun boleh hubungi Nemala. Ada dua cara hubung lah. Tapi kami prefer kalau boleh cikgu WhatsApp, cikgu jangan call. Just in case kami tengah buat program so we cannot answer your call. If you have any question, can WhatsApp us. Ya, ada lagi soalan tak? Bagi aspek kesediaan guru tidak perlu actually. So bagi aspek kesediaan guru, we look into more on uh, secara high level lah cikgu boleh sebut. Contohnya, last week kita satu sekolah dekat Kajang, SJKT Kajang. Dia dalam surat dia kata sekolah itu terletak di tengah-tengah bandar, jadi memang ada banyak kenderaan. So dengan itu cikgu harap murid boleh bantu bersama untuk memfikirkan cara solusinya. So cikgu tak payah observe isu jalan raya sebab cikgu drive to school every day, cikgu mesti akan merasai apa masalahnya, cikgu just bagi brief sahaja. Okay? Tak payah very detail because the students akan bantu cikgu untuk bagi dia lagi detail. At this point, super high level pun tak cukup dah. One of the thing saya bagi tips yang cikgu boleh masukkan dalam surah hasrat iaitu pembentang pula, pentadbir dia beri sokongan kepada program ini. That is one of the very important criteria we looking for juga. Kalau sekolah tak, kalau sekolah tu tak ada selah sibuk sangat, macam mana ya? Tak faham soalan cikgu. Apa maksudnya tak ada selah sibuk sangat? Maksud cikgu dari segi traffic dekat sekolah ke? Jangan risau. Road safety, traffic is one of the thing tapi it's not the only thing. Contohnya, satu sekolah this year, I tak ingat dah nama apa, tapi mereka punya road safety issue is that bukan sebab banyak traffic tapi waktu pagi sekolah tak ada apa tu lampu jalan. Jadi one of the suggestion budak bagi adalah mereka nak pasang lampu solar. So dia orang dapatkan peruntukan dan mereka pasang lampu solar sekolah. So semestinya dia kena berkaitan dengan kereta banyak. Dia juga boleh dari segi macam jalan gelap. Ataupun ada 1 tahun, 2, 3 tahun lalu sekolah itu dia dekat kawasan pedalaman. So dia tak ada life jacket untuk budak naik boat ke sekolah. So there are many ways lah. The important criteria is that keselamatan on the way ke sekolah. Banyak faktor boleh betul contribute to keselamatan on the way sekolah. Traffic is only one of it, but it's not the only thing. Traffic bukan the only way yang menimbulkan masalah bagi keselamatan jalan raya. Harap itu menjawab soalan cikgu lah. Okay, ada lagi soalan? Hmm. Kalau cikgu ada lagi soalan, cikgu boleh hubungi kami melalui email ini ataupun melalui phone ataupun kami akan ada lagi beberapa lagi sesi maklumat. Cikgu juga boleh show up dan tanyalah kalau cikgu ada soalan. Semua itu bergantung kepada link yang email cikgu dapat. Okey, ataupun cikgu juga follow cikgu juga boleh follow kami di social media dan PM kami on our Instagram page juga. Okay, saya akan kongsikan link Telegram group in case cikgu tak dapat lagi the Telegram group link. So cikgu boleh juga join Telegram group and ask your question there. Okay, I'll put the link here. Okay, ada apa lagi soalan? Saya akan bagi bilik ini buka sampai 3:07, so lagi 3 minit cikgu boleh. Kalau cikgu tak ada soalan, thank you so much for joining. You can leave the call already.
Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh continue asking the question lah. Tapi itu sahaja untuk briefing saya hari ini yang sangat singkat, yang sangat pendek. Sebab memang benda ni dia tak susah sangat lah. So kami memang harap cikgu boleh aktif dan giat gigih untuk memohon pertandingan ini. Link dah expire. Okay, wait, let me check. 1 second. That is weird. Sekejap, akan dapatkan link yang baru. Mungkin sebab banyak spammer kot, so kami expirekan link itu. Yeah, save mobility. One second ya. Add member, invite group via link. Okay. Cikgu cuba link ini boleh tak? Saya dah dapatkan link baru. Can? Link yang baru itu boleh tekan dan masuk group? Okay, boleh, boleh. Okay, thank you so much, cikgu. Okay, lagi 2 minit. Cikgu ada soalan lagi tak? 2 more minutes. Okay, kalau cikgu tak ada soalan, cikgu dah boleh keluar call inilah. Thank you so much for joining the call. Dan harap kami boleh nampak lah, boleh lihat lah permohonan cikgu nanti. Okay? Saya akan stay di sini sampai 3:08. Ini saya akan tutup call ini. Hmm. Okay, terima kasih Cikgu Chong. Terima kasih Cikgu Asus. Semua tugasan nanti wajib 100%. Saya kurang faham, tapi tugasan contohnya nak hantar video pemerhatian, dia bergantung kepada sekolah ada nak berapa pasukan. Sebab setiap sekolah akan pilih 20 murid jadi duta murid. So kalau cikgu, dekat sekolah cikgu, cikgu nak 2 team. Each team, setiap team 10 orang, then kena ada 2 video lah. So yang itu memang kena wajib sebab itu requirement program. Saya kurang faham cikgu. Cikgu kata kalau yang melibatkan pihak luar atau skill yang murid tidak kuasai, contohnya macam mana? Kalau cikgu nak ambil untuk cakap pun boleh juga. Oh, tak payah complicated macam itu actually sebenarnya. So macam like, buat app semua itu tak payahlah complicated yang itu. Tapi kalau memohon sumbangan YB, contohnya kan dia boleh jadi part of the solution yang dicadangkan. Itulah masa cikgu boleh guide murid lah untuk tulis surat rasmi. Tapi again, whether YB tak bagi duit ke tak bagi tu itu secondary, tapi yang penting murid ada pengalaman lah di mana mereka rasa mereka ada kuasa untuk minta YB kawasan mereka untuk buat sesuatu bagi kepentingan mereka. Okay, kalau nak buat apps saya rasa itu boleh juga, tapi kami tak ada ajar apps lah, yang itu kena cikgu carikan cara untuk ajar budak buat apps. Ya, yeah. Tapi permohonan untuk sekolah cikgu yang mohon, bukan murid yang mohon. Tapi bila tulis surat kepada YB, mungkin surat itu boleh murid yang mohon tapi dengan sokongan guru lah. Ya. Yeah. So contohnya kan, kalau cikgu nak, for example, one of the solution is nak minta apa tu YB bagi sumbangan untuk bina road bump. Okay, bump untuk jalan. Cikgu boleh ajar budak tulis surat rasmi, and then cikgu boleh katakan surat rasmi itu disokong oleh pengetua sekolah. Macam itulah. Tapi yang kami nak, murid sendiri ada pengalaman untuk menyelesaikan masalah komuniti masing-masing. Okay, lagi 1 minit saya nak tamat call ini at 3:10. So kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya. Kalau cikgu tak ada soalan, cikgu boleh drop off the call lah.
Okay, dalam masa 3.10 saya akan tamat course sekarang. Kalau cikgu soalan, cikgu boleh tanya grup dalam grup Telegram lah. Itu sahaja. Terima kasih cikgu kerana menyertai Bank hari ini. Hope to see your permohonan soon lah. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye.